Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan video unboxing dan juga review bersama M Entertainment. Hari ni aku nak buat ni dia guys, unboxing untuk model Portways, okey, iaitu Audi R8 LMS number 1 Macau GT Cup 2013. Ni ada E.Motara, okey. So ini model yang aku beli last year dekat event Hobby Expo, Malaysia Hobby Expo. Okay, kalau tak silap aku bulan 11 ataupun bulan 12. Okay, so itu satu event yang besar jugalah, yang mana dia mengumpulkan semua hobi yang ada kat Malaysia dalam satu event. Alright, so aku dapat jumpa kereta ni kat event tu, and aku macam tergoda dan aku terus belilah. Alright, so jom kita tengok dulu packaging dia. Okay, so memang nice packaging dia, kotak. Okay, nampak tu Audi R8 LMS, okay, dengan gambar kereta tu. Okay, tu gambar kereta dia yang sebenar lah. Alright, memang cantik, and kita akan tengok lah comparison dengan apa yang Portways buat. Adakah detail dia one to one. Okay, okay, so nice packaging dia, simple je, standard lah Portways punya packaging kan. Okay, so jom kita buka dalam dia. Okay, kita buka dulu. Okay, so aku memang suka buka pakai pisau, sebabnya aku tak nak rosakkan dia punya kotak ni. Okay, alright, so okay, susah pula dia nak keluar, dia ketat sikit guys. Itu dia guys. Okay, so tu je dia punya packaging. Okay, alright, and then of course lah kereta dia dalam plastic cover ni. So kereta tu actually tak bergerak lah dalam ni. Okay, so memang secure, and juga korang kena berhati-hati. Okay, sebab kat atas tu ada antena dia. Okay, sebab ini kereta racetrack, so itu adalah antena untuk communication diorang lah. Alright, so jom kita buka. Okay, first time kereta ni menghirup oksigen guys. Okay, alright, so jom kita keluarkan. Lawa guys. Nice. Okay, cantik guys. Alright, tapi before aku nak cerita hasil Portways buat kat kereta ni, aku nak cerita dulu lah. Okay, kalau kita tengok dekat kotak dia tadi, okay, korang boleh nampak tu nama driver dia dekat belakang tu, E.Motara tu. Okay, so jom kita sembang sikit. Alright, sembang dundang. Alright, so nama dia adalah Eduardo Motara. Okay, tapi lebih dikenali dengan nickname Mr. Macau. Okay, alright, so ni sebabkan kenapa orang panggil dia Mr. Macau, sebabkan beliau banyak kali memenangi perlombaan dekat Macau, so nickname dia orang bagi Mr. Macau lah. Okay, and then dia adalah driver untuk kereta ni lah. Okay, Audi R8 LMS ni, and juga kereta ni adalah untuk perlombaan GT3. Okay guys, so memang kalau korang nak check out lebih detail pasal perlombaan Macau Cup ni, korang boleh buka lah dekat Google, and korang boleh buka dekat YouTube, korang boleh tengok lah sendiri Mr. Macau ni berlomba dengan kereta dia. Alright, so yang ni adalah kereta yang daripada perlombaan 2013, so dah lama lah guys sebenarnya. Okay, sekarang dah 2025, but still Mr. Macau bukanlah driver yang kaling-kaling. Alright, so ni dia guys. Okay, sedikit info pasal driver tu. Okay, so jom kita tengok orang kata detail pasal kereta ni pula. Alright, so kereta ni dia datang dengan enjin 5.2 liter. Okay, naturally aspirated NA V10 engine, yang mana menghasilkan horsepower sebanyak 560 horsepower. So Audi dia tak Audi ni dia pakai NA V10 engine guys. Okay, so dia tak ada turbo. Okay, dia just NA. Okay, V10 bukan engine yang sembarangan lah guys. Alright, so horsepower yang dikeluarkan pun memang powerful and besar, 560 horsepower tu. Dan kereta ni dia adalah rear wheel drive. Alright, so dia belakang, dia bukan all wheel.
And dia datang dengan 6-speed sequential gearbox, di mana kereta ni boleh cecah 0 ke 100 km dalam masa 3.2 saat. Memang laju guys. Okay, so kereta ni of course lah untuk perlombaan GT3 racing ni, dia dah dimodify untuk menepati orang kata kriteria dan ciri-ciri untuk perlombaan GT3 lah. Okay, so contohnya dia punya space frame, aluminium, semua follow via GT3 aerodynamic package. Alright, and then dengan korang tengok dengan GT wing dia yang sebesar gedabak ni, dia bukan untuk aksesori semata-mata. So GT wing ni memainkan peranan yang besar lah untuk kereta ni. Mana dia bagi downforce yang cukup untuk kereta ni. Alright, so membuatkan kereta ni boleh dikatakan mendominasi lah dalam perlombaan Macau tu. Alright, so memang sebuah kereta yang sangat luar biasa. And juga kereta ni adalah kereta yang menang perlombaan Macau Cup tu juga, yang dipandu oleh Mr. Macau ni tadi. So memang nice lah, kita ada satu kereta yang memenangi perlombaan. Okay, and then the exact replica of the real car. Okay, kalau kita tengok balik gambar kat kotak tu kan, kalau korang compare, memang so far aku nampak memang sama guys. Okay, dia punya livery, dia punya colour, okay, dia punya body kit, rim dia, even tayar dia, semua sebiji guys. Okay, alright, so memang nice lah kalau korang memang minat untuk collect kereta-kereta lumba, okay, kereta-kereta track. Aku rasa memang korang kena grab lah Pop Race ni, memang cantik. And banyak tau sebenarnya Audi LMS yang Pop Race keluarkan. Okay, korang boleh check out, ada yang limited edition yang memang orang kata rare, bukan senang nak dapat. So korang boleh try collect lah, cuma mungkin tak ramai player-player Audi, so mungkin sebab tu dia tak begitu famous. Tapi aku yakin akan ada je fans Audi kat luar sana. Okay, alright, so kalau kita tengok kat sini pun, okay, korang boleh nampak lah dia pakai tayar pun tayar Michelin guys. Alright, tayar Michelin. Okay, and then livery dia memang banyak kat sini. Okay, memang banyak. Alright, so itu adalah livery team dan juga sponsorship dia orang. Okay, and juga macam aku cakap lah, kereta Audi R8 LMS GT3 ni sebuah kereta yang mendominasi lah dalam perlombaan tu, yang mana dia dalam perlombaan 24 hours Nürburgring. Okay, aku punya pronunciation tu tak berapa cantik lah. Okay, and then Bathurst 12 hours, and juga Blank Paint GT Series event. So kereta ni mendominasi 3 perlombaan besar tu. Okay, so sorry guys, aku pronunciation tu tak berapa nice. Okay, tapi aku akan letak dekat description lah kalau korang nak check out lebih detail perlombaan-perlombaan tu, aku letak kat description nanti. Okay, so and Mr. Macau ni juga, okay, dia nak kata power tak power, Mr. Macau ni dia mendominasi perlombaan GT Cup tu dengan kereta ni. Okay, bukan kereta ni sajalah, ada a few variant R8 yang lain. Okay, and Mr. Macau tu menang 6 kali guys. Okay, so memang kenalah dengan nickname beliau Mr. Macau tu. Okay, so jom kita tengok hasil yang Pop Race laksana. Okay, alright, so macam tadi aku dah tunjuk dengan comparison dengan gambar dekat body dekat apa dia punya box tu. So kita boleh nampak lah memang kereta ni sebiji dengan kereta yang sebenar. Okay, so kita tengok 360 dulu. Okay, sudut hadapan, alright, dengan dia punya front wheel yang besar kat depan tu, alright, dengan logo Audi dia tu. Okay, and then dia punya bonnet dengan air vent tu. Okay, alright, dengan front lip, kanat. Okay, alright, samira putih dia tu. Okay, and korang boleh nampak jugalah dekat tepi ni pun korang boleh nampak dia punya roll cage kat dalam tu. And juga korang boleh nampak dia punya apa ni, full bucket racing seat tu. Okay, nanti aku try zoom.
Rasa boleh nampak kot tu. Tu. Okay. So dia warna hitam, so susah nak nampak sangat. Okay. Dashboard dia everything hitam lah kat dalam tu. Alright, so ni sudut belah kanan dia. Alright. Okay. Tengok belah belakang. Tengok GT wing dia yang besar tu, memang lawa guys. And tengok bawah GT wing dia tu pun nampak ada Audi R8 NMS Cup. Okay. Cantik guys. Livery dia banyak gila. Okay. And then dia punya detail bumper. Okay. Logo Audi tu, lampu tail light dia. Okay. Dengan dia punya exhaust ni. Alright. Tu nampak tu dua ketul exhaust tu. Okay. Dia punya diffuser. Alright. So memang nice guys. Okay. Sangat cantik. Alright. Cermin belakang. So supposedly tu nampak, kau boleh nampak lah dia punya engine tu. Okay. Kau boleh nampak tu engine dia warna silver kat dalam tu. Alright. Tapi sebabkan dia punya cermin belakang ni dia macam ada sirip untuk orang kata angin masuk dalam tu. Okay. Alright. Itu ada function lah guys. Bukan saya sajalah dia buat cermin macam tu. Okay. Alright. Sebab kereta racing dia tak ada aircon lah guys. So dia tak ada aircon. Okay. So memang nice lah guys. Dia punya detail tu memang sangat cantik. And dia memang sebiji dengan kereta yang sebenar. So aku bagi thumbs up. And juga aku bagi rating yang 5 bintang lah. Okay. Alright. So Pop West laksana something yang special lah dekat sini. Ya, aku suka gila lah GT Wing ni. GT Wing masuk dengan R8 memang nice lah. Sebab R8 dia tak panjang guys. Kereta dia tak orang kata tak panjang sangat, tapi dia lebar guys. Kalau korang tengok R8 yang sebenar, kalau korang tengok face to face, R8 ni dia pendek tapi dia lebar. So bila dia masuk dengan GT Wing yang besar ni, dia lawa guys. Okay, memang smart. Sangat smart. Alright. So jom kita tengok dia punya rim. Okay, korang boleh tengok dia punya rim tu lawa guys, rim dia. Okay, and then dengan tayar Michelin dia tu. Alright. So of course lah Pop West memang tayar dia boleh berputar dengan lancar. Okay, cuma depan ni dia macam sangkut sikit. Okay. Alright. Belah bawah dia tak ada undercarriage, dia tak ada detailing undercarriage. And juga dia punya tayar pun dia tak ada rubber trap. Okay, dia getah kosong je. So kalau ada rubber trap akan nampak lebih perfect lah. Alright. So tapi tak apa. Alright. So kita tengok dia punya side mirror. Okay, so side mirror dia rubber je guys. Okay, so nampak tu. Tapi dia punya getah dia tak macam certain model tarmac. Dia punya side mirror dia bila getah dia jadi macam shape dia tu nampak pelik sikit. Okay, so yang ni nice lah. Dia punya side mirror getah dia tu still shape dia lawa. So dia tak nampak pelik. Okay, so cuma aku lagi prefer kalau dia plastik keras lah. Okay. Alright, tapi tak apa. Okay, nampak tu livery memang nice dengan colour merah ni. Okay, tengok belah hadapan. Kau boleh nampak tu kanat tu. Okay. Alright, tu lampu depan pun nice, tak ada terjombol terkeluar. Okay, and then front lip dia nampak tu lawa guys. Okay, front lip dia. Alright, nampak tu front lip dia. Okay, dengan front grille dia yang sebesar alam tu, dengan logo Audi tu. And then dia punya bonnet tu dia ada nampak tu tu air scoop tu, air vent nya bonnet. So nice lah detail. Okay, sangat nice. Alright, so belah dalam tadi macam cakap lah, dia ada roll cage and dia ada apa tu full bucket racing seat tu. Okay, so dekat cermin depan tu ada nama driver tu, Mortara tu. Okay, Mr. Macau. Alright, and belah atas ni macam cakap dia ada antena. So korang kena be careful lah, jangan korang kasar pula, korang patah. Tapi antena dia getah lah, so dia bukan plastik. So okay, nampak. So at least dia tahan lasak sikit lah, tapi still korang kena jaga-jaga. Okay. Alright, so belah kanan sama je dengan belah kiri. Okay. Alright, tengok balik belakang. Okay,
So memang cantik, memang nice guys. Alright. And aku tak ingat berapa harga yang aku beli Audi ni. Sebab tahun lepas aku beli, so aku tak ingat berapa harga dia. Tapi aku rasa dalam below 100 lah, below 100. So bagi aku memang standard range harga Portways lah. Okay, so Portways ada yang starting harga 65, 70, 75 and sampai 100 lebih pun ada lah, yang macam tu yang aku unboxing hari tu belakang tu sekejap aku fokus. Oh, tak boleh fokus lah guys. Tu belakang tu. Okay, Portways Australian Diecast Expo. Okay, yang tu 150. Alright, itu yang paling mahal lah aku beli Portways. Okay, so range harga yang begitu lah Portways ni. So yang ni seingat aku dia bawah 100. Okay, dia bawah 100. So still nice. Okay, cumanya dia tak adalah boleh buka cermin belakang ni untuk nampak enjin ke apa, tak adalah. Okay, dia just macam ni. Tapi dari segi one to one punya EZ car, memang aku cakap memang cantik, memang nice and memang aku bagi 5 star. Okay, cuma itulah kalau dia boleh buka dia punya cermin ni, macam contoh ada yang certain model macam Lamborghini dan sebagainya kan, dia boleh buka ni cermin belakang dia boleh angkat, so boleh nampak enjin tu. So kalau boleh nampak enjin tu memang nice lah. Tapi sebenarnya kalau korang tengok, korang boleh nampak tau enjin tu memang ada detail dengan roll cage tu. So kalau boleh cabut cermin tu memang nampak lah. Okay, tapi aku tak nak lah cabut kan. Orang cabut tak boleh nak pasang balik. Okay, so apa pun memang nice, memang lawa guys. Seriously, berbaloi. Okay, worth it harga yang aku beli tu. And kalau korang memang minat Audi, seriously aku cakap korang kena belilah. Okay, kalau korang memang fan Audi, fan racing, memang korang kena rebut lah. Korang kena cari kat Facebook ada lah, cuma tak ramai lah yang aku nampak yang jual Audi LMS daripada Portways ni. So korang kena try luck lah. Orang kata pancing-pancing, mana tahu jumpa yang harga yang berbaloi kan. Okay, alright. So itu dia guys, okay, unboxing hari ni. So memang cantik guys. So tambah lagi lah koleksi Portways aku. Okay, so ada lagi banyak Portways lain yang aku tak unboxing dan juga review. Okay, satu-satu aku akan unbox. Okay, and tapi kalau korang tengok video-video unboxing Portways aku, memang aku punya impression terhadap Portways memang sangat worth it lah. Harga yang sangat berbaloi, kereta yang sangat lawa. Okay, detailing yang memang cantik, and then of course ada certain model yang boleh buka hood dan sebagainya. Contoh macam Mercedes CLK ni, dia boleh buka depan dengan belakang. So seriously aku memang jatuh cinta dengan brand Portways ni. So aku harap Portways dapat kekalkan kualiti yang macam ni, and maybe perbanyakkan lagi model-model kereta. Sebab kalau tengok Portways dia tak banyak sangat choices ataupun variant kalau macam nak dikomparekan dengan Tarmac. So Tarmac ni banyak sangat model-model kereta yang ada. So aku harap one day Portways boleh lah macam tu. Okay, so banyak pilihan yang kita boleh beli lah. Alright, so tak nak lah asyik start kalau RX-7 Yamaha dia just lain-lain colour dan sebagainya. Okay, and then dia asyik ulang-ulang macam R32, Hoka. So maybe dia harap lepas ni Portways boleh tambah lagi model-model kereta yang lain yang sebenarnya ramai peminat-peminat kereta-kereta. Actually memang ramai. So hopefully kita doa-doa lah Portways boleh tambahkan lagi. Okay, so itu dia guys. Alright, untuk video unboxing malam ni. And kalau korang suka dengan video unboxing hari ni, korang boleh like, korang boleh komen, okay, apa pendapat korang tentang kereta ni. Okay, kalau korang ada apa-apa korang nak share, korang boleh share. And jangan lupa untuk share dekat kawan-kawan korang. Alright, and kepada viewers yang masih tak subscribe channel aku, cepat-cepatlah subscribe. Aku perlukan support korang untuk channel aku berkembang lebih besar and lebih banyak model-model diecast yang boleh aku buat unboxing dan juga review. Okay guys, so itu je guys. See you guys on the next video. Bye.